Masjid dijadikan tempat main game. Allahu Akbar. Masjid bukannya tempat nak main game apa semua ni. Nak menempias tempat hawa nafsu. Bukannya masjid ni dijadikan sesuai dengan hawa nafsu. Bukannya masjid ni, fungsi masjid ni sebenarnya nak main game yang tak ada apa faedah pun kalau kita tengok. Tapi disebabkan hari ni kita nak puaskan hawa nafsu kita ni, ikut hawa nafsu, Allahu Akbar, kita anggap benda tu tak apa. Kita nak dekatkan para remaja ni dengan masjid. Adakah macam tu? Dengan perkara yang lara ni kita buat dalam masjid. Allahu Akbar. Allah, akhir zaman. Inilah fungsi masjid ni. Masjid besar, tapi kan masjid makmur, masjid hebat, dia punya pembangunan lah macam-macam lah, tetapi dia jauh